Anies Zalika pun pakai beg ni. Ini adalah Chanel yang paling popular pada tahun 2019. Ini adalah Chanel 19. Dulu harga dia sangat-sangat murah, sekarang harga dia sangat-sangat mahal. Dekat kedai RM33,000, kita nak jual pada harga RM21,000. Dekat sini kira-kira korang dah ada RM12,000 punya penjimatan. Korang tengok, RM12,000 punya penjimatan, condition macam baru tak? Baik tu. Nampak? Condition masih macam baru lagi. Bukannya korang dapat RM12,000 punya penjimatan lepas tu condition terus teruk. Tak, ini memang cantik. Korang boleh google tengok dekat Chanel, RM33,000 sekarang. Kita ada satu saja Chanel 19 ni in black. Kalau korang nak, korang boleh DM saya, sebab saya nak bagi korang additional discount RM500 kalau korang datang daripada video ni. And andai kata kalau korang cakap, saya nak sangat tapi saya tak ada kemampuan nak buat pembayaran penuh, saya nak buat installment, boleh. Kita ada installment plan up to 60 bulan. First payment RM300, boleh terus bawa balik bag. Tapi anda kata kalau korang nak claim bag ni secara percuma, korang kena make sure korang ada credit card points, sebab korang boleh dapat bag ni secara percuma. Korang redeem je points tu dengan handbag.